sebagai pemegang lesen memandu. Pada tahun 2025, 30 September 2025, baru saya rasa nikmat memiliki satu lesen ini. Sebelum ini, kita tak rasa pun beza kita dengan orang yang tak ada lesen. Dia boleh memandu, kalau ada roadblock dia lari, kalau kena saman pun dia tak bayar. Sebab apa? Sebab kalau bayar pun bukan dia ada efek apa pun kepada lesen dia. Dia pakai kereta pula, kereta orang lain. Jadi orang lain yang kena tanggung saman dia. Dan setiap tahun kita renew lesen ni RM30, RM30 kan. Hari ni lesen ini bermakna bagi saya. Yang mana dulu kita nak buat lesen ni bukan main susah. Tak ada duit, kena minta cuti, dan kawan-kawan kita siap beli lagi. Oi, kau ada lesen ke tak ada lesen ke, sama je, aku dapat memandu lagi. Dan bahkan dia tak perlu bayar pun cukai ataupun fee untuk lesen ini. Kita terpaksa berhabis duit. Dia senang-senang je guna jalan raya, naik kereta. Dan kali ini baru ada beza orang yang ada lesen dengan tak ada lesen. Tak ada lesen tak boleh minyak subsidi. Ada lesen boleh dapat minyak subsidi. Sebab apa? Sebab subsidi tu kita duk bayar. Kita duk bayar lesen, kita duk bayar road tax. Orang yang tak ada lesen, buat apa dia nak bayar road tax? Tak ada keperluan. Sebab kalau road tax hidup, lesen tak ada, dia lari juga roadblock. Alang-alang tak ada lesen, dengan road tax sekali dia tak ada. Kalau ada road tax pun, orang lain tolong bayar, bukan kereta dia. Jadi tindakan kerajaan adalah tepat untuk memastikan ada beza orang yang ada lesen memandu kenderaan dengan orang yang tak ada lesen memandu kenderaan. Tahniah Budi 95.